waktu tidak menentu. Bagaimana hanyalah aku dengan temu. Biar takut ikutlah waktu hilang bayangan rindu. Berapa tahun waktu tahu temanku, hanyalah waktu meninggalkan kamu. Semua pun tahu aku masih hanya hanya cinta padamu. Abang, takkanlah abang nak berdiam diri macam ni je, bang. Abang! Awak tak tengok ke saya sedang sibuk ni? Saya tak ada masa nak fikir soal dia. Saya nak fikirkan soal pernikahan saya ni lagi lebih baik. Abang tak fikir pasal Seri ke, abang? Kan saya kata saya sedang sibuk ni. Abang, kerja ni semua boleh tangguh, tahu tak, abang? Seri tu anak kita, abang. Habis? Awak nak suruh saya buat apa, ha? Awak nak suruh saya cari dia? Kat mana? Awak ingat Kuala Lumpur tu dekat ke? Sebesar kampung kita ni aja. Siang pergi, petang boleh jumpa. Dia dah nak larikan diri, nak buat apa? Saya tak pernah halau dia. Lantaklah. Saya tak mau pergi cari dia. Mak, betul lah apa yang cakap tu, Mak. Seri dah besar, Mak. Dah boleh fikir sendiri. Mak, kalau dia lari tu sebab mak ke sebab ayah tak apa juga, boleh terima. Ini pasal budak bandar tu. Boleh terima lah. Ini semua sebab awak manjakan dia. Budak tak kenal diuntung, suka cari masalah. Ini orang kampung tak tahu ni. Kalau orang kampung tahu, kat mana kita nak letakkan muka kita? Kalau mereka tahu yang anak awak lari, apa yang kita nak jawab? Apa yang saya nak jawab dan apa awak nak kata? Saya ni awak tak pernah fikirkan tahu. Mesti fikir dia je. Abang tolonglah abang carilah Seri, abang, sebelum jadi apa-apa dekat Seri, abang. Abang! Awak reti tak cakap Melayu ni, ha? Saya kata saya sibuk. Kalau awak nak sangat nak pergi cari dia, awak pergi cari. Abang, Seri tu pun anak abang juga, abang tahu tak? Tapi saya tidak pernah ajar dia lari dari rumah, awak tahu tak? Bencilah abang. Betul lah ya kan? Pandai pergi, pandailah balik. Sabar juga. Kau telefon lah mak bapak kau, bagi tahu kau dekat rumah aku. Malaslah aku tanya. Mana boleh macam tu? Mak bapak kau mesti risau sekarang ni. Tanya, diorang tak pernah risaukan aku. Mana kau tahu? Diorang lebih risaukan kalau abang aku yang lari rumah. Kalau macam tu aku tak boleh nak kata apa-apa. Dah, kejap lagi aku nak pergi kerja. Kalau kau lapar, kat depan tu ada kedai makan. Kau tu jangan berjalan sangat. Kau bukan tahu jalan KL. Yalah, aku tahu. Dah minum. Assalamualaikum, Mak Jah. Waalaikumsalam. Mana Abang Muklis? Ni berjalan kaki ni. Abang Muklis kau ada rumah. Sajalah Mak Jah jalan. Badan ni jangan dimanjakan sangat, Budin. Mak Jah, orang dah bagi senang. Janganlah minta susah balik. Mak Jah pun tak juga mandi peluh je kau tu, ha? Dah ada je Mak Jah. Mak Jah. Apa? Saya kesian lah dengan Mak Uda tu, Mak Jah. Kenapa pula, Budin? Anak dia, si Seri yang perempuan tu, dah lari pergi Kuala Lumpur. Lari pergi Kuala Lumpur? Seorang? Seorang. Kau ni mana kau tahu cerita ni? Aku tak dengar apa-apa cerita pun, Budin. Mak Jah, ni Budin tau. Macam ni, Mak Uda cakap Pak Mahmud dia tak nak gempar-gemparkan benda ni pasal takut malu. Tapi tadi sekejap saya terjumpa dengan Mak Uda. Dia yang cakap dengan saya. Lepas tu dia minta tolong ni dengan saya kalau ada kawan-kawan kat Kuala Lumpur, carikanlah si Seri tu.
Tapi saya ni, mana ada kawan kat Kuala Lumpur, Mak Jah. Bila yang dia lari? Kata Mak Uda semalam. Tak apa, Mak Jah. Saya rasa saya pun nak minta diri dulu. Tapi tolong Mak Jah, jangan beritahu orang lain Apa fikir tu? Mak. Tak ada apa-apa, Mak. Saja Muklis menikmati ketenangan kampung yang kat Kuala Lumpur tu Muklis tak pernah dapat. Memanglah tak sama suasana kampung dengan bandar. Mak ada apa-apa nak cakap pada Muklis ke? Muklis boleh tolong Mak tak? Tolong apa, Mak? Boleh. Tolong carikan Seri. Carikan Seri? Seri pergi mana? Dia lari pergi Kuala Lumpur. Lari? Kenapa? Itu Mak tak tahulah. Tapi Mak kesian tengokkan Mak Uda tu. Muklis marah abang dia. Tak apalah, Mak. Esok Muklis pergi Kuala Lumpur cari dia. Cantiklah anak Mak. No. Ya. Assalamualaikum, Mak Uda. Waalaikumsalam, Muklis. Ada apa tu? Saya nak minta tolong sikit dengan Mak Uda, boleh? Nak minta tolong apa, Muklis? Saya nak dapatkan gambar-gambar Suri. Nak buat apa dengan gambar Seri? Saya nak pergi cari dia kat Kuala Lumpur. Muklis. Balik. Kal. Bro. Cak. Lama tak nampak? Siap. Lama kau tenggelam? Aku ada kerja sikit. Ya. Kau sibuk ke sekarang ni? Untuk kau apa pun saja boleh kan? Macam ni. Aku nak minta tolong sikit dengan kau, boleh? Kalau masuk dalam mulut buaya pun aku sanggup kan? Oi, janganlah sampai macam tu. Ini pasal perniagaan ke apa ni? Bukan. Cinta padamu. Jun, siapa ni? Sepupu aku. Budak mana? Dia budak kampung. Daripada rumah. Pertama kali datang Kuala Lumpur. Lari daripada rumah? Pertama kali datang KL? Bahaya kan? Budak Cun macam ni, kalau tak ni, boleh di laut kan? Sebelum dia jadi laut, sebab tu lah aku jumpa kau ni. Okey macam ni kan? Aku settle untuk kau. Kau jangan risaulah kan? KL ni lah poket aku bro. Saya balik. Baik. Salam.
Lah, Cak Haikal, apa nak balik lagi tau? Dah. Saya kebetulan saya singgah je kat sini.